Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi dalam Uwais Channel. Hari ini aku berada di Ladang Tok Pelam, Kuala Terengganu. Video kali ini aku nak bawa korang ziarah makam Tok Pelam, salah seorang ulama penting dalam sejarah Terengganu. Sekarang ni aku tengah masuk ke kawasan makam. Suasana kat sini agak tenang, tak bising, dan masih rasa macam kampung lama walaupun kawasan sekeliling dah banyak berubah. Kalau korang perasan, kawasan perkuburan ni dulu memang dikenali sebagai Ladang Tok Pelam. Bukan ladang tanaman biasa, tapi tempat Tok Pelam bina komuniti dan ejar agama. Tok Pelam nama sebenarnya Sheikh Abdullah bin Abdul Aziz. Beliau berasal dari Hadramaut, Yaman. Sebelum sampai ke Terengganu, beliau pernah menetap di Patani. Bila beliau sampai ke sini, kawasan ni masih sunyi. Di sinilah beliau buka penempatan dan mula mendidik masyarakat. Penduduk yang tinggal di sini dulu bukan sekadar duduk saja. Mereka kena jaga surau, hidupkan solat dan jaga adab. Sebab bagi Tok Pelam, bina masyarakat ni bukan setakat rumah, tapi akhlak. Okey, sekarang ni kita dah sampai ke makam Tok Pelam. Makam beliau masih terjaga sampai hari ini. Tok Pelam meninggal dunia sekitar tahun 1819 dan dimakamkan di kawasan yang sama. Bila berdiri dekat sini, kita boleh rasa suasana yang tenang. Tempat ni sesuai untuk ziarah dan mengenang jasa ulama terdahulu. Belum lagi Cik Man lambatnya. Bang. Ada nanam punya. Ada ni kan? Oh, dari awal tu Assalamualaikum. Bang, boleh masuk? Tak pasal. Mana tak ada orang? Tak ada. Ah ni. Yang dia dah makam ni. Boleh masuk tak? Dia boleh. Tanya bang. Atas. Dah. Tu kunci dia kunci. Tahu lah. Tak kunci. Tadi dia ada kunci. Ha? Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad. Ambil izin dia dah macam. Atuk. Bulan ada. Sikit. Dalam tu kunci. Ada. Dia main ni. Dia Abdullah bin Abdul Aziz. Padahal dia tu Syekh Abdullah bin Abdul Aziz. Itu makam tu kan yang kat kayu tu. Tanya abang. Nampak tak? Yang kayu ke batu?
nama ni yang ni lah. Mana? Haji Abdullah. Ni. Ha. Haji Abdullah bin Haji Abdullah ni. Kenapa Abdul Aziz? Tadi tak kenal. Yang kayu-kayu bukan. Bukan. Yang ni. Betul eh? Betul lah. Ya. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bila datang tempat macam ni, baru kita sedar. Ramai tokoh dulu berjuang tanpa nama besar, tanpa media, tapi kesannya sampai sekarang. Walaupun kawasan ladang Tok Pelam hari ini dah banyak pembangunan, nama Tok Pelam masih disebut dan dikenang. Kalau korang minat video ziarah sejarah macam ni, jangan lupa like, share dan subscribe Wise Channel. InsyaAllah kita akan explore lebih banyak tempat bersejarah dan lokasi yang jarang orang ceritakan. Jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.